Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Kitab Jawi ni kita di muka surat tak bertanda kitab 22. Ada suatu dengan ta'lil. Situ rasanya ada sesuatu dengan ta'lil, mustahil juga ada sesuatu dengan ta'lil, dengan makna berkerana. Dan yang ada dengan ta'lil ini, manakala ada illat atau umpama gerak anak jari ini saya geraklah cincin dengan tak ada sesuatu yang lain. Hadirin sekalian, alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, masih lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kelangsungan hayat kepada kita di pagi ini. Kita diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa menghadirkan dalam hati kita dan sentiasa sedar dan i'tiqad bahawasanya Allah lah yang menghidupkan kita. Tiada siapa menghidupkan kita melainkan Allah, dengan mengungkapkan alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Yang kita mengiktiraf bahawasanya Allah lah yang ahyana, Allah lah yang menghidupkan kita selepas dimatikan kita. Jadi memang kita sentiasa ingat, sentiasa sedar dan sentiasa beriktikad bahawasanya urusan hidup mati kita ni hanya Allah Ta'ala lah yang beri. Yang kita hidup bukan makanan menghidupkan kita, bukan minuman menghidupkan kita, bukan oksigen menghidupkan kita, tapi Allah lah yang menghidupkan kita. Syukur kita Allah Ta'ala jadikan kita menjadi sebahagian daripada umat Nabi SAW, yang kita jadi umat Nabi dengan sebab perantaraan Islam. Alhamdulillah kita dah Islam. Melalui Islamnya mak ayah kita, maka Islamlah kita. Percuma. Lebih-lebih lagi syukur kita Allah Ta'ala pilih kita di kalangan ramai-ramai orang Islam ni untuk kita boleh ke masjid, ke surau, boleh haloba untuk ilmu, cinta ilmu, kasih ilmu, haloba ilmu untuk terus mempelajari ajaran-ajaran Nabi SAW, supaya kita dapat faham khususnya perkara-perkara berkaitan berakidah, beriktikad tepat macam mana yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala dan Rasul dia, yang telah dirumuskan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Syukur kita Allah Ta'ala berikan kesihatan, lapang masa, keupayaan untuk boleh hadir pagi ini solat subuh berjemaah, dan diberikan pula kelapangan masa untuk berada dalam satu majlis ilmu, insya-Allah, untuk kita meneruskan bacaan kitab daripada kitab Fatih Faridah, insya-Allah. Cuma ganggu sikit, saya tak boleh baca kitab macam ni. Ada yang kaki bising tu senyapkan dia sikit. Buka kipas laju-laju pun kerana tak hasil sejuk ke kan, buka aircon, dia hanya menimbulkan hingar-bangar. Tak apa, saya tak apa kipas, tak ada masalah. Kan lega sikit tu. Betul tak? Betul, lega. Tu pun bunyi macam hujan tu, tapi tak hujan. Kadang-kadang kena buat sesuatu juga untuk audien kita ni biar majlis ilmu, bukan audien kipas. Betul tak? Saya ngaji dulu tuan-tuan pasal ada guru yang bila majlis ilmu ni dia sangat prihatin dengan
perkara yang mengganggu suasana dan prasarana untuk belajar. Apa? Kalau saya yang tutup tu, biarkan. Saya tak suka bising. Saya biar panas tapi boleh dengar. Jangan sejuk tapi bising. Yang ni dia bergaung kan. Okey. Alhamdulillah. Baik, insya-Allah kita nak sambung pagi ni. Bertanda saya ni yang dalam muka surat 22 kalau kita Jawi lah, ada sesuatu dengan ta'lil. Situ rasanya dia mengaji ni, tok guru kadang-kadang dia bukan gaduh buat kitab pasal anak murid nak mengaji tak. Tok guru ni buka je kitab tak mana. Dia memang tahu apa dia nak, dia boleh hurai apa dia nak hurai pasal semua dalam kepala dia. Anak murid lah tak tahu stesen kat mana. Sikit macam tu kan. Saya ngaji dulu tuan, guru-guru saya semua macam tu. Sekali tanya mana? Nak menunjuk apa? Siapa yang nak mengaji ni? Guru gedi-gedi nak mengajar ke anak murid gedi-gedi nak mengaji? Boleh faham tak saya cakap? Faham? Tuan-tuan ni yang mana? Tuan-tuan nak mengaji, kitab ada? Tak ada, ambil duit tak cukup lah, hutang apa? Tapi tak ada loan lah dengan saya. Tak ada riba-riba, ada usik-usik benda tu sikit kan. Kadang-kadang kita ni dia bukan mengaji, dia mengaji. Yang ni pun sikap yang kena betul dekat kita. Kita tak bersungguh kan. Walaupun saya sebut di awal tadi, syukur banyak-banyak Allah Ta'ala jadi kita pilihan. Pasal apa? Boleh ke masjid, boleh ke surau, tapi rupanya bukan nak ilmu punya. Apa? Dia hadir majlis ilmu. Nak balik serba salah. Tu pun berapa ramai yang dah balik tu satu hal. Ni yang tak balik. Adakah memang nak dengar? Yang tak biasa ikut kuliah tu satu hal lah kan. Yang duk biasa ni pun adakah memang nak dengar, memang nak tahu, memang nak ambil faham, memang nak teruskan kefahaman, yang memang sentiasa nak mengutip mutiara-mutiara dalam berakidah. Ini bukan mutiara tuan, tonggak dan teras dalam berakidah. Adakah macam tu ataupun terhadir majlis ilmu, tak faham pun tak apa, tu yang bising pun tak apa, suasana tak sesuai dalam majlis ilmu pun tak mengapa. Dia jadi macam tu. Tapi kalau ada tuan-tuan tak macam tu, mujuk lah, bagus lah. Macam tu pun saja nak sebut pasal tentang kitab empat tanda tu. Betul, tanda tu. Ada yang tak hadir dulu tu satu mustahil ada sesuatu dengan tak ada kehendak Allah lah. Itu. Yang tu tak syarah lagi. Kata musannif rahimahullah nada, mustahil ada sesuatu dengan tak ada kehendak Allah. Okey. Hadirin sekalian, apa yang kita nak sambung masih nak bicara, nak fahamkan kita betul-betul apakah maksud Allah Ta'ala ni dia ada sifat kehendak. Okay. Pasal memang kita mengikut kaedah ahli sunnah wal jamaah, dan kita pun rasanya dah faham secara kasar memang apa yang berlaku ni semua kehendak Allah Ta'ala. Tambah kita dah belajar dengan qada qadar, dan kita beriman nu'minu bi khairi wa syarri minallah. Baik buruk ni datang daripada Allah. Betul tak? Cantiklah i'tiqad tu. Macam mana pun ada tak boleh misunderstanding lagi? Boleh tak? Boleh lagi. Boleh jadi bab silap ni. Satu nak kena ngaji akidah betul-betul. Pasal akidah ni tuan-tuan, dia ialah perkara yang sangat sensitif. Pula tu kena faham, akidah ni dia bukan macam kita, macam bab fiqh tu, bukan macam semayang, bukan macam puasa, bukan bab furu' macam tu. Dia ialah benda usul. Bab iman ni tuan-tuan, kalau ada 100 perkara, tuan-tuan dah cukup 99, satu je miss. Kafir lagi tuan-tuan. 100 tolak satu, bukan 99. Bab akidah ni kosong. Kosong. Satu, kena ambil perhatian lah. Kena tengok betul-betul lah perjalanan kita ni supaya betul atas nama ahli sunnah wal jamaah tu macam mana. Pula tu hati ni sentiasa alert, sentiasa kita berwaspada, sentiasa berhati-hati, sentiasa beringat, sentiasa peka, supaya
Kita faham ke Allah Ta'ala, faham kehendak Allah, dan kita feel ke Allah Ta'ala, rasa ke Allah Ta'ala. Sepatutnya 24 jam macam tu. Pasal kita hamba Allah, memang Allah Ta'ala perintahkan kita macam tu, supaya kita jadi hamba dia, sentiasa ingat dia. Antara ingat dia tu sebut nama dia, antara ingat tu faham kehendak dia, dan fahaman kita tepat macam mana suruhan dia. Bila kita tak faham tu yang fahaman pun tak betul. Bila fahaman tak betul tuan-tuan, nanti dia akan mengakibatkan kita punya tindakan pun tak betul. Tuan saya bagi tunjuk sikit tuan. Fahaman tak betul tuan-tuan, dia punya tindakan tak betul. Pasal memang aplikasi dia macam tu. Akidah bila tak betul, dia akan menyebabkan tindakan tak betul, tingkah laku tak betul, akhlak tak betul, adab tak betul, cara hidup tak betul, muamalat tak betul, munakahat tak betul. Mesti tak betul punya. Pasal apa? Punca dia daripada mana? Akidah yang tak betul. Nak saya bagi buat misal. Majlis ni majlis elok ke majlis tak bagus? Baik tak baik? Baik tak? Mulia tak? Kalau mulia, tuan-tuan nak duduk depan, duduk belakang. Tak boleh nak iktiraf tu pun. Kalau mulia, duduk depan, duduk belakang. Duduk depan mulia. Tuan-tuan sekarang lokasi depan ke belakang? Ke nak melarikan diri, tak mau dengar? Ke curi dengar? Ke tak payah dengar? Ke apa? Kena dengar betul-betul lah. Kena serius tak ambil perhatian ni? Oh, seriuskan diri tak? Mari depan tak? Boleh tak? Lawak-lawak ke kan? Tak ada banyak apa, setapak langkah. Ada pahala tak setapak? Yakin tak yakin ada pahala? Yakin? Yakin kat mulut ke yakin kat hati? Kalau kau yakin kat hati, dia mesti ada aplikasi tak? Ada tindakan tak yang berlaku? Ada? Yang tak bergerak ni apa masalah? Kasar tak bahasa tu? Kasar tak? Kasar tak kasar pun, inilah kita kena faham tuan-tuan, akidah. Pasal kita ni bila ada akidah dalam hati, dia akan menyebabkan kita akan bergerak di atas apa yang kita tindak, apa yang kita tindak, apa yang kita iktikad. Betul tak? Kalau tuan-tuan faham sembahyang jemaah tu bagus, apa tuan-tuan buat? Korban tak untuk sembahyang jemaah? Merangkak pun datang dia tak? Pasal apa? Pasal tuan-tuan faham ni benda bagus. Satu, tuan-tuan bertindak untuk buat benda tu. Susah payah tak apa? Susah payah tak apa? Keluar belanja tak apa? Keluar belanja tak apa? Pasal bukan benda main-main. Pula tu yang ni lah connection kita dengan Allah Ta'ala. Bukan benda yang kita orang kata buat sambil lewa. Kalau sambil lewa maksudnya akidah tuan-tuan sambil lewa. Alah tak apa, di belakang tak apa pun masalah di belakang. Bukan aku tak mengaji juga. Bukan masalah kata tak mengaji, masalah apa itikad kau? Tuan-tuan yakin tak di depan kita ni ada malaikat yang hadir majlis ilmu bersusun-susun sampai arah sana? Yakin tak? Untuk nak jadi golongan malaikat ke nak duduk jadi golongan iblis yang duduk ujung-ujung? Hui, sedap bahasa itu. Tu dia itikad dia tak? Pasal duduk jauh, dia ibarat macam kambing yang bukan duduk dalam kumpulan. Syaitan mudah terekam. Tuan-tuan rasa tak tuan kena terkam sekarang? Ke tuan-tuan sedang berada bawah sayap malaikat? Semua ni dia berlaku di atas akidah dia. Satu, akidah ni benda sensitif kan? Dan sensitif ni tak sensitif dia, yang itulah menyebabkan kita bergerak dan bertindak. Apa bab sekalipun. Yang tu yang kalau nisbah gerak bertindak, kalau nisbah bercakap, saya bercakap ni pun pasal apa? Pasal akidah saya. Pasal faham tak majlis ilmu ni benda mulia, betul tak? Jadi mesti kena datang tak? Kena hadir tak? Kena ambil perhatian tak? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak mengaji, memang saya kena ajar betul-betul lah. Kena ajar betul-betul ke main-main gitu ya? Ke saja-saja datang daripada Pergelah Hulu, datang wodo-wodo ajar tu, melepaskan apa, betok di tangga. Bukan melepaskan batuk di tangga kan? Melepaskan betok di tangga. Macam mana harapkan pegar makan padi. Bagi betul bahasa peribahasa Melayu, pasal tak dapat riwayat daripada periwayat yang betul, baca tak betul, faham tak betul. Dia akan menjadi macam melepaskan betok di tangga. Betok ke batuk di tangga? Saja peribahasa sikit. Lagi saya syarah peribahasa pula. Macam mana pun peribahasa tu kena bagi faham tu ya. Nak syarah kat sikit peribahasa tu. Kalau melepaskan batuk di tangga, tuan-tuan faham macam mana selalu? Duduk kat tangga batuk. Macam tu. Sewil punya faham tak betul. Lafaz pun dah tak betul. Pasal sebutan tak betul. Fahaman salah.
Dia melepaskan betok di tangga. Betok ni apa kan? Ada orang Jawa kat sini? Ha? Jawa dah? Jawa? Tidak. Ada Jawa? Tak nak mengaku kan? Betok ni kalau kita nak naik tangga orang dulu-dulu, dia ada satu tempayan isi air tu, cedok tu, cedok tu. Tu lah dipanggil betok. Ada orang Jawa ni? Tak ada. Tu bahasa betok tu. Batok. Batok. Ini pun saya punya pelat lama tak jumpa orang Jawa kan. Sorry, saya punya pelat ni tak betul. Batok kan. Melepaskan batok di Jawa. Di Jawa lah, di tangga. Sorry. Kalau kata batok, betok. Jadi saya punya slang tu tak betul. Kalau tuan-tuan bagi betul lah kan. Tapi nak kata dia bukan batuk, dia lah batok. Okey. Batok ni kalau tuan-tuan cedok air tu, basuh kaki, nak naik tangga, nak naik rumah, memang orang dulu ajar kita kebersihan macam tu. Basuh kaki. Nak buah mana balik? Nak buah mana? Letak dalam tempayan tu balik, ataupun ada tudung letak atas tu. Bukan letak atas tangga. Itulah melepaskan. Maksud lepas batok di tangga, maksudnya meletakkan sesuatu bukan di tempat dia. Itulah maksud dia, melepaskan batok di tangga. Itulah tu saya khabar tadi. dia bila fahaman tak betul, tindakan tak betul, jadi dia buat tak indah lah benda tu. Serupa kan majlis ilmu ni. Tuan-tuan faham apa? Majlis baik tak? Tu saya nak syarah peribahasa tu sikit tu. Jadi datang ni memang nak melepaskan betok di tangga, batok di tangga kan? Ke memang hidup mati aku, this my life, this my apa? Ini kerja aku. Ini tugas aku sekarang. Okey, seumpama itulah. Baik, jadi atas kita nak bicara ni, bicara masalah kehendak. Memang semua perkara berlaku dengan kehendak Allah, tidak? Kalau panas pun kehendak Allah tak panas? Kehendak Allah Ta'ala juga. Jadi nak buat apa? Kalau panas, mana yang boleh buat take action, pasang kipas, aircon apa, buatlah sesuatu. Kalau masih panas juga, nak buat apa? Yang ni kita belajar qada qadar. Kalau kita faham datang daripada Allah Ta'ala, kita hamba Allah Ta'ala. Boleh marah dia? Tak boleh. Buat apa? Redha. Siap. Sabar. Dan bila sabar ni rasa manis tak? Lazat tak? Pasal apa lazat? Semua datang daripada Allah Ta'ala. Pasal kita dengan Allah Ta'ala ni tuan-tuan kena faham, dia lah satu rally kehidupan untuk mencapai cinta. Cerita apa ni? Cerita bab ketuhanan ni. Cerita bab masalah kehendak. Dia lah satu kehidupan, rally kehidupan. So kita duk hidup untuk mencapai cinta. Cinta macam mana? Cinta yang orang selalu duk nyanyi tu, mandi tak basah, tidur tak lena, makan tak kenyang. Pasal apa? Pasal dah terlalu cinta dengan Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala bagi panas tu macam mana? Panas lah. Pasal apa? Mandi tak basah, mandi tak rasa mandi kan? Pasal apa ni? Panas macam mana? Tak rasa panas pasal cintanya dalam majlis ilmu. Bising pun, bising buat apa? Bukan nak kipas, bukan kira selesa, kira faham, dengar. Satu kalau ada ganggu ni, saya nak dekat sikit. Tak kira dekat sangat pun ganggu tak? Tapi tera-tera boleh lah tak? Okey. Saya nak sebut apa ni? Kita nak faham kehendak Allah Ta'ala ni antaranya ialah bila kita faham ni datang daripada Allah Ta'ala, tenang hati. Panas sikit tak apa tak? Janji aku duduk majlis ilmu, majlis baik. Panas pun panas Kalau tak masa lain, tak masa dalam majlis ilmu pun panas. Keluh kesah pun boleh buat apa? Kita hamba betul tak? Macam Durian dengan Timun. Meronta-ronta pun tak jadi, tak boleh mengubahkan sesuatu. Itu apa nak buat kita dengan Allah Ta'ala? Kita timun. Apa nak buat? Redha je. Kod redha ni tinggi sangat makam. Apa? Sabar. Apa makna sabar? Tahan sikit. Tahan sikit. Bila tahan tu maksudnya mana? Kita tak cerita pada siapa-siapa pun. Kat kita pun kita tak cerita. Kalau panas pun buatlah sesuatu panas tu kan. Tapi macam mana? Hati macam mana? Biarlah. Yang ni pasal apa? Yang ni memang kadang-kadang kalau kita tak saja nak sejukkan badan pun, dia ada tindakan refleks yang Allah Ta'ala sunnah kan berlaku kat kita. Ada his idrak, dia bagi kita ada perasaan, ada rasa, lepas tu akan ada tindakan berlaku bila panas. Masalah panas kan, macam kita sejuk, kerana bukan kita menggeletarkan badan, dia
Dia getah. Allah tak yang buat tu. Semua urusan dia lah. Kalau kita panas lagi keluar peluh dia. Peluh tu, tuan-tuan, tuan-tuan tak kipas Allah Ta'ala bagi sejuk. Dia tahu nak bagi kita macam mana. Dia tahu nak bagi hal kita macam mana. Dia yang buat kita. Bila kita peluh lagi, sejuk tak? Sejuk. Kita tak payah buat aktiviti sejuk. Allah Ta'ala bagi sejuk kat kita. Baik. Feel lah Allah Ta'ala buat kat kita macam tu. Yang ni yang kita nak belajar bab ketuhanan tu kan. Khusus kita nak bicara ni bab kehendak. Baik, di atas apa yang kita dah belajar dulu, semua mesti berlaku dengan kehendak Allah Ta'ala. Ayat Quran yang kita sering dengar tu, wa ma tasya'una illa an yasha Allah. Tiada apa yang kamu kehendaki, sehingga kehendak kita pun tak ada apa yang kita nak boleh buat melainkan an yasha Allah, melainkan apa yang menghendaki oleh Allah. Siapa Allah ni? Rabbul Alamin, yang mengatur sekalian alam. Dia yang buat kita. Alam buana ni dia buat, dan apa kehidupan yang ada dalam buana ni semua adalah perbuatan dia. Baik. Jadi bila yakin Allah Ta'ala ada kehendak, dia yang buat, mustahil lawan iradah. Apa dia? Iaitu ada sesuatu dengan tak ada kehendak Allah Ta'ala. Okey, ini mustahil. Antara makna tak ada kehendak tu apa? Tak sengaja. Subhanallah. Jadi memang Allah Ta'ala sengaja ke buat panas? Memang sengaja. Kalau banjir memang sengaja dia ke buat banjir? Memang sengaja dia ke? Kalau kata nak bagi terbakar, dia bagi terbakar. Memang sengaja dia ke? Sengaja dia. Pasal itulah maksud kata kehendak. Sengaja dia. Kalau iblis jadi iblis, macam apa? Kau orang Ta'ala tersilap buat iblis. Dia tengok ada haka kat dia. Macam tu kan? Subhanallah. Memang dia nak bagi jadi iblis tu, iblis. Tapi dia tak perintahkan iblis jadi iblis. Yang tu ada bab yang kena belajar. Memang ada sebahagian kita dah jumpa. Memang ke depan ni pun nak meluruskan pahaman-pahaman macam tu. Ni sebab Allah yang bagi jadi iblis, jadi iblis. Tapi orang Ta'ala tak perintah iblis jadi iblis. Macam mana Allah Ta'ala yang kendakikan Fir'aun jadi Fir'aun, tapi Allah Ta'ala tak suruh Fir'aun jadi Fir'aun. Pasal Allah Ta'ala hantar Nabi Musa. Yang ni dalam masa yang sama kena faham kehendak Allah, dan kena faham apa perintah Allah Ta'ala, apa larangan dia. Baru hidup kita ni betul. Apa dia? Kita faham semua ni kehendak Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama kita tak menyalahi perjalanan syariat. Akidah kita betul, semua kehendak Allah Ta'ala, dan perjalanan syariat kita betul. Apa dia? Kita buat berdasarkan asbab yang betul. Kita buat berdasarkan awamir. Perintah dia kita buat, mana nawahi dia kita tinggal, larangan dia kita tinggal. Yang ni baru perjalanan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Zahir batin betul. Zahir batin betul. Dalam masa yang sama akidah kita macam mana? Allah tak tentu semua. Allah Ta'ala buat semua tak? Untuk kita buat pasal apa? Pasal ini perintah dia. Ni awamir dia. Dia perintah dia. Bila dia perintah kena buat tak? Bila dia larang kena tinggal tak? Mesti. Mesti kena buat. Mesti kena patuh pada dia macam tu. Baik, jadi tidak akan ada sesuatu berlaku yang tak ada kehendak Allah dan tak sengaja. Baik, contoh macam mana? Yang ni yang beberapa istilah dia nak uraikan kat kita. Seperti ada sesuatu dengan tergagah. Ini bahasa lama, tuan, tergagah kan? Tergagah. Kita gagah ni faham, kita duk pakai selalu ni gagah, perkasa, yang tu lah. Tapi tergagah ni maksudnya apa? Terpaksa. Buat dengan tak ada kehendak. Kalau tuan-tuan tak pernah dengar bahasa tu, ambil lah sikit bahasa Melayu kan. Kadang bahasa ibunda kita pun kita tak faham. Yang baca kitab Jawi tak faham. Pasal ini bahasa ibunda yang lama punya. Kita pun bahasa ibunda kita pun kadang kita gagal bahasa ibunda ni. Nambah bahasa ibunda klasik-klasik macam ni. Baik. Jadi maksud tergagah tu buat dengan terpaksa, bukan dengan kehendak. Itu tergagah. Bahasa lain kalau tak apa boleh, tu tukarlah sikit bahasa tu. Carilah apa munasabah. Macam mana pun nak itikad Allah Ta'ala, jangan dong itikad Allah Ta'ala ni dia buat satu dengan tergagah. Siap. Boleh tak? Jadi takkan ada tergagah pada Allah Ta'ala sesuatu. Pasal mestilah apa yang berlaku dengan kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni kena faham peraturan alam dia buat kat kita ni. Nisbah kita tengok asbab, walaupun tengok dengan makhluk, tapi tuan-tuan kena faham khalik makhluk. Apa khalik makhluk? Yang mencipta makhluk tu ialah Allah Ta'ala. Walaupun nampak makhluk yang dia buat, tapi sebenarnya pembuat hakiki dia ialah khalik makhluk, Allah lah. Walaupun kita tengok El Nino apa-apa tu, khalik makhluk lah buat.
Atas jalan asbab, manusia buat macam ni, pembakaran hutan lah apa-apa. Tengok asbabnya tu. Khaliqnya siapa? Allah yang buat. Yang tu yang kata jangan faham berlaku tergagah. Tak. Macam mana pun peraturan Allah Ta'ala, sistem dia cantik tak? Cantik. Allah Ta'ala dia tak hajat pada sistem, dia tak hajat pada masa, dia tak hajat pada asbab. Tapi sunnah Allah Ta'ala, dia jadikan sesuatu dengan asbab. Itu yang sunnatullahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Sunnah Allah Ta'ala ni dia buat yang dia telah fitrahkan manusia punya tu. Begitu juga seluruh alam ni mengikut fitrah dan sunnah dia. Dia yang tentu. La tabdila li khalqillah. Takkan ada apa-apa penukaran, tukar ganti dalam penciptaan Allah Ta'ala. Hukum asbab ni dia takkan bertukar ganti. Takkan. Kalau panas dia peluh lagi. Tak jaya tuan-tuan tunggu sikit. Panas tak sekarang? Peluh tak? So, dengar, saya berpeluh awal ya tuan-tuan. Saya tak kena kipas, tuan-tuan kena ya. Saya hak dalam selapis, ni selapis. Saya selimut lagi tuan-tuan. Tuan tahu tak pasal apa saya selimut? Lagi cepat peluh, lagi susah untuk laku resapan keluar pasal bertutup. Saya akan lagi sejuk tuan-tuan. Tuan-tuan percaya? Tak percaya, try tak? Inilah teori berada di padang pasir kan. Tuan-tuan ada kat padang pasir lah, tuan-tuan pakai baju tebal-tebal kan, tuan-tuan buka baju. Tuan-tuan buka baju, tuan-tuan mati kering. Jamin ni. Buka sebab tuan-tuan tak pandai. Macam mana? Tuan-tuan kena pakai lagi tebal. Memanglah tuan-tuan berkuap nanti. Bila berkuap berpeluh. Dan takkan terkondensasi peluh tuan-tuan kepada udara. Pasal apa? Tertutup. Jadi macam mana? Kitaran air dalam badan kita dia takkan mudah tersejat. Kalau tidak, tuan-tuan akan jadi terhidrat. Bahasa sains sikit lah. Terkontang dengan sebab perpuluhan yang begitu cepat pula tu kena matahari, direct sunlight, kering. Tuan-tuan mati kering itu ya. Sikit tuan-tuan. Itu yang kena ngaji lah. Pasal Allah Ta'ala dia buat sunnah dia. Dia ada fitrah yang dia buat sesuatu tu. Must be something there. Okey, sikit bunyi itulah. Macam mana buat atas kita bicara bahas akidah ni. Semua tu mesti berlaku dengan kehendak Allah Ta'ala. Okey. Ataupun jadi mustahil ada sesuatu tergagah ataupun dengan lalai. Baca lalai tu tuan, lalai lali. Allah Ta'ala mustahil ada lalai ataupun lali kat dia. Kalau lalai ni apa? Buat dengan ada yang terlepas pandang. Itu kot lalai. Lali ni apa? Apa lali? Lali ni buat sesuatu tak sedar. Macam kurang ambil perhatian dengan sesuatu. Lali je. Lali ni orang yang ada gangguan akal sikit. Sebab mungkin tersibuk terfikir sesuatu menyebabkan jadi lali. Subhanallah. Allah Ta'ala tak lali, Allah Ta'ala tak lalai. Lali ni macam orang mengantuk lah. Mengantuk lali je. Lali. Bawa kereta kalau mengantuk boleh buat laju tak? Tak boleh. Itulah lali. Allah Ta'ala lali. La ta'khudhu sinatun wala naum. Lalai lah tuan. Lalai ni dia tak lali. Macam mana pun dua-dua tu mustahil pada Allah Ta'ala. Lalai ni buat sesuatu tapi dia terlepas pandang ada sesuatu yang macam dia tak ambil peduli. Dia tengok terlalai satu. Dah jadi sesuatu yang lain. Terlalai. Lali ni macam mana? Lali ni itu lali. Dia macam sensor dia, reseptor dia macam something wrong tak 100%. Kurang. Betul. Kurang. Itu lali. Allah Ta'ala tu la ta'khudhu sinatun wala naum. Kita dah iktikad betul tak? Allah Ta'ala memang tak lali ke tak? Dia bagi nikmat kat kita sempurna tak? Tu kalau panas dia bagi kita peluh tak? Dia lali tak? Dia lalai tak? Tak. Dia tahu dia buat apa kat kita. Cantik tak peraturan dia buat? Mata kita masuk abuk, kita tak payah macam ni kan? Allah Ta'ala sistem kan badan kita. Sejuk nanti tuan-tuan tak payah tarik urat bagi tuan-tuannya bulu roma tegang tu. Tak payah. Tak payah. Allah yang buat sistem badan kita macam tu. Sejuk lah macam mana? Panas tak? Keluar mencerin puluh keluar kan? Pasal apa? Dia tak pernah lalai daripada apa urusan dia nak buat kat kita. Dia sayang kita tak?
Dia kasih kita tak? Antaranya dia bagi kita his idrak ni, cuma istilah sikit tu kan. Dia bagi kita ada reseptor apa sebagainya, ada satu sistem. Kalau cerita sains dia kata sistem saraf apa seumpamanya untuk manage kita punya tubuh badan, sistem imun